dalam filem Laknat ni saya megang takluk abang kepada Laila lakonan Puteri Balkis. Okay, cabaran utama untuk filem Laknat ni bila dia bermain dengan ilmu hitam. Dan dalam yang sama banyak adegan-adegan ataupun scene memuja itu yang saya kena pelajari. Walaupun mantra tu kata scriptwriter adalah mantra yang benar. Jadi kita terpaksa, bukan terpaksa, saya waktu membaca tu cabaran utama ni ialah kita rasa benda tu hadir. Laila! Macam mana boleh jadi macam ni, Rut? Jawab! Aku mau keadilan. Keadilan untuk Laila. Gangguan insyaAllah Alhamdulillah tak ada sebab kita dah membuat persiapan yang perlu. Bila mantra tu kita baca, bila terkena tu adalah, tapi bukan saya lah. Actually Xiao Tiong Hin ni, even dia Chinese, tapi saya rasa dia punya Malay tu perfect. Dia maybe sebab dia disekelilingi oleh orang Melayu selama ni. Even dia kerja pun apa pun selama ni memang dia cakap Melayu pun perfect. Dia banyak bertanya lah dengan scriptwriter, even dengan saya sendiri. Walaupun dia berbangsa Cina, tapi saya tak nampak perbezaan tu sangat dekat diri dia. Dah puas dah mengata? Biar polis buat kerja. Entah. Salah seorang daripada kita ada yang buat. Of course, saya harap filem ni dapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan. Dia pun dah lama tak ada horror movie yang macam ni. Siapa yang melihat ni, support filem. Okey, kepada penonton di luar sana, jangan lupa saksikan filem seram Laknat pada 5 Jun nanti. Okey, jangan lupa bawa family semua untuk support filem Melayu ni. Okey, jangan lupa tengok. Dia yang Maha Tahu. Kita semua akan mati.